Okay, ramai sangat yang tanya Cikgu. Okey, Cikgu, selepas join, apa yang perlu saya buat? Okey, sebenarnya ni Cikgu nak bagi tahulah. Lepas saja korang join ahli, tak kisahlah ahli VIP ataupun ahli biasa, kita akan sediakan dekat korang. Ini adalah kita punya mapping bingo lah. Mapping bingo yang SOP yang sangat-sangat lengkap. Korang join daripada kosong sehingga korang dapat 10,000 sebulan pertama. Macam mana nak buat tu? Mana nak buat itu? Semua kita akan ajarkan lah skill online dan skill offline marketing, advanced marketing. So, sebenarnya kita nak buat bisnes memang kita sangat-sangat perlu belajar. Ilmu tu sangat-sangat perlu. Okey, ini adalah kita punya sistem lah. Korang tak wajib pun simpan stok. Ini adalah apps yang kita akan bagi secara percuma. Dekat sini juga korang boleh buat pendaftaran dan postage kepada ahli lah dekat luar Malaysia, Singapura, Brunei. Kalau korang join ahli VIP, korang hanya boleh buka 3 cawangan saja. Tetapi kalau VIP, korang boleh buka sehingga 1, 6, 8 buah negara. Sangat-sangat banyak. Dan dekat sini juga kita boleh tengok bonus, recap, senarai harga produk dan polisi syarikat lah. Serta insentif-insentif punya syarat dan maklumat ahli. Okey, apps ni kita beri secara percuma dan apps ni bernilai RM5,000. Tapi bagi secara percuma sahaja. Korang bayangkanlah, kalau nak buat apps sendiri boleh makan RM60,000. Tetapi kita hanya bayar satu kali sahaja modal, kita dah boleh run bisnes kita dekat seluruh dunia. Okey, kita juga sediakan kita juga sediakan training dan support learning portal. Ini learning portal kita ada. Kalau macam korang join ahli 90, tak berapa banyak sangat Telegram. Tetapi kalau korang join ahli VIP, korang akan dapat hampir 50 Telegram. Sangat-sangat banyak. Ini adalah grup WhatsApp yang kita juga akan ajarkan dekat korang macam mana korang nak setting. Korang nak setting. Bukannya kita cakap buat je. Tak. Kita ajar guide satu persatu, step by step daripada korang tak tahu sehingga korang berjaya. Ini kita punya online coaching lah. Kita banyak sangat. Ini adalah Kak B, kita punya mentor yang akan ajarkan. Ini Kak Azah yang sangat-sangat power, pakar nutrisi. Beliau juga bukan pakar nutrisi, beliau juga pakar online dan offline business. So sangat-sangat rugi kalau tak belajar dengan beliau. Kita juga ada pakar betulkan otak. Ini Kak Nora. Kan? Ini Abang Jawa. Beliau juga sangat-sangat pakar dalam membetulkan otak. Ini Kak Lila. Kak Lila memang sangat advance, memang sangat power dengan ilmu advance, ilmu advance marketing. So kita juga ada projek AUC bedah buku by Pesan Hamka. Ini Kak Miza sendirilah yang akan rungkaikan. Kita juga ada sesi Q&A. Kan macam prospek kita macam-macam pertanyaan kita boleh masukkan prospek kita dekat dalam sesi Q&A ni. Okey, ini adalah antara yang join online coaching. Sangat-sangat best lah, sangat-sangat ramai. Setiap hari kita ada online coaching. Ini antara-antaranya lah testimoni-testimoni yang join, yang daripada tak tahu, Alhamdulillah sangat seronok dapat belajar ilmu dan belajar step by step. Alhamdulillah sekarang income 4-5 angka hanya bisnes daripada rumah saja. Best sangat kan? Sangat-sangat best. Sampai 1K. Bayangkan korang 1K kita punya live Zoom yang join. Okey, ini kita juga bukan buat secara online. Kita juga ada coaching offline. Kita ada coaching offline. Dan coaching online tu kita akan bagi tahulah bila tarikh-tarikhnya. Ini kita Kak Miza dekat KL lah kita join coaching online dekat KL. Ini antaranya lah. Dan kita juga lepas coaching kita berjemaah bersolat. Best ke? Best sangat. Kita dah penat-penat belajar kan. Lepas tu kita dapat solat berjemaah bersama-sama. Okey, ini kita punya dekat KL lah. Dekat KL kita ajar advanced marketing secara offline. Ini kita punya mentor-mentor, leader-leader yang belajar. Leader-leader pun belajar untuk mengajar kita supaya kita pandai, kita pakar dalam teknik duduk rumah orang cari kita. Kita nak duduk rumah je buat bisnes ni. Kita tak nak keluar-keluar rumah kan. So dekat sinilah tempatnya. Korang duduk je dekat rumah, orang datang cari setiap hari. Okey, ini adalah antara kelas kita. Korang bayangkan setiap hari kita ada kelas.
Kita ada kelas setiap hari, kelas produk, kelas bisnes, Q&A dan sebagainya. Kelas booster energy. So kita tak sempat nak down. Tak sempat. Sentiasa berapi. So kita nak bisnes, kita mesti kena duduk dalam circle yang sentiasa bagi kita semangat. Baru kita akan bersemangat setiap hari. Okay?